Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Aimi Syahira binti Wak Azman, pengacara dari Bravo TV PSS SKKL. Pada hari ini, saya akan membincangkan topik yang sangat penting dan relevan, iaitu bahan digital memperkasa pendidikan negara. Bahan digital memainkan peranan yang sangat penting dalam memperkasakan pendidikan negara dengan membawa perubahan yang ketara dalam cara pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan. Bahan digital seperti e-tablet, smart TV dan aplikasi pendidikan membolehkan murid di pelbagai lokasi mengakses sumber pembelajaran yang berkualiti. Selain itu, ia dapat membantu guru dalam pembelajaran dan menyusun strategi pengajaran dengan lebih berkesan. Mari kita saksikan temu bual antara Ustaz Haizul dengan wartawan Bravo TV PSS SKKL. Terima kasih pengacara Bravo TV PSS Wan Aimi Syahira. Saya Nur Fatin Husna binti Ahmad Hendizi, wartawan Bravo TV PSS. Bersama saya Ustaz Haizul Arni bin Cikwe, guru SK Kampung Laut. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama kami hari ini. Sama-sama Fatih. Sebelum kita mulakan, boleh Ustaz kongsikan bahan digital yang Ustaz gunakan dalam proses PDP? Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fatin. Okey, alhamdulillah. Bahan digital yang Ustaz guna, Fatin. Okey, pertamanya Ustaz guna smartboard. Dan yang menariknya, Fatin, smartboard Ustaz ni Ustaz ada program sendiri. Ustaz install, Ustaz develop program sendiri. Contoh ni macam belajar Jawi. Memang sangat-sangat best. Yang kedua, Fatin, kita ada tablet dah. Tablet di mana tablet ni kita develop beberapa program yang sangat-sangat menyeronokkan, belajar sambil bermain. Dia dalam bentuk game. Fatin pun pernah main kan? Soalan yang seterusnya, bagaimanakah bahan digital telah membantu dalam memperkasakan pendidikan negara? Okey, baiklah. Bagaimana digital dapat memperkasakan pendidikan negara, Fatin? Okey, macam ni. Alhamdulillah, mutakhir ini kita melihat negara kita, khususnya Malaysia, sangat maju dan sangat melonjak ke depan dalam pendidikan digital. Sebagai contoh, dengan adanya aplikasi D5. Fatin guna D5? Seronok tak guna D5? Seronok? Seronok. Banyak kan aplikasi-aplikasi dalam D5? Antara salah satu contoh D5 yang kerajaan bina, memang banyak aplikasi inovasi di dalam tersebut. Dan alhamdulillah, kita di SK Kampung Laut juga kita develop beberapa aplikasi sendiri. Sebagai contoh ni, jom belajar Jawi, kita ada bahasa Arab, bahasa Inggeris dalam bentuk game yang sangat-sangat menyeronokkan Fatin. Dan alhamdulillah, kalau negara kita nak terus maju, kita mestilah follow trend semasa, iaitu teknologi, inovasi pendidikan dalam teknologi Fatin. Soalan yang terakhir, adakah bahan digital ini benar-benar memberi impak positif kepada prestasi murid? Impak positif. Okey, alhamdulillah. Adakah bahan digital ini memberi impak yang besar? Okey, Fatin, Ustaz nak tanya. Fatin seronok tak kalau dapat masuk makmal? Seronok. Kalau dapat belajar dengan jenis tablet? Seronok. Seronok kan? Alhamdulillah, kita mendapati, khususnya kita dari SK Kampung Laut, alhamdulillah murid sangat teruja apabila sesi pembelajaran menggunakan teknologi-teknologi yang kita sediakan. Terima kasih Ustaz atas perkongsian yang sangat menarik dan bermanfaat. Semoga pendidikan digital terus berkembang dan memberi manfaat kepada semua pelajar di Malaysia. InsyaAllah. Sekian sahaja daripada saya, kembali ke studio. Kesimpulannya, bahan digital adalah satu inovasi yang mampu memperkasakan didikan negara jika dimanfaatkan dengan baik. Pihak sekolah, guru dan ibu bapa perlu bekerjasama dalam memastikan akses yang adil kepada bahan digital dalam kalangan murid dan tenaga murid tersendiri. Itu sahaja daripada saya, Wan Aimi Syahira binti Wak Azman dari Bravo TV PSS SKKL.